Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai HM The Sultan's 80th Birthday Ride. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyaksikan pertandingan kucing pedigree antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai riada berkuda HM The Sultan's 80th Birthday Ride sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Dianjurkan buat kali keempat oleh Persatuan Polo Diraja Brunei. Acara bermula di Jerudong Pang Polo and Riding Club dan berakhir di Empire Brunei. Berangkat sama paduka-paduka anakda, adinda dan cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Presiden Persatuan Polo Diraja Brunei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Yang Amat Mulia Pangeran Anak Zahra Mariam Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Dania Rahmatul Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku penaung Diraja Persatuan Polo Diraja Brunei dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamara Diraja Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basith bin Pangeran Datu Penghulu Pangeran Haji Apong, Pengerusi Persatuan Polo Diraja Brunei. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan disembah kenalkan kepada para pemain polo veteran Persatuan Polo Diraja Brunei dan urus setia. HM The Sultan's 80th Birthday Ride bermula dari Padang Nombor 1 Jerudong Park Polo and Riding Club menuju pesisiran Pantai Jerudong. Your Majesty! Happy birthday, Your Majesty! Assalamualaikum, Your Majesty! Berangkat menyertai paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah.
turut dilalui kawasan Pasar Pantai Jerudong, antara yang menyertai para pemain polo veteran Persatuan Polo Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya melalui kawasan Pantai Siandang Jerudong dan menuju The Empire Brunei. Baginda seterusnya dijunjung berangkat bagi majlis santap pagi dan berkenan menerima pesambah. Keberangkatan baginda menyertai acara seumpamanya menjadi inspirasi dan role model terbaik dalam mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyaksikan pertandingan kucing pedigree antarabangsa Persekutuan Peminat Kucing Brunei kali ketiga. Acara berlangsung di Pig Club Brakas. Berangkat sama anak-anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan menyaksikan pameran kucing. Dianjurkan oleh Si Manjai Pen Grooming Spa, pertandingan menampilkan pelbagai bakal kucing dan diadili oleh barisan juri antarabangsa dari China, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Juga diadakan pelbagai gerai jualan produk bertemakan kucing, khidmat pemeliharaan haiwan serta pelbagai pilihan makanan dan minuman daripada peniaga tempatan. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
Konsep Melayu Islam beraja dan pegangan agama menjadi benteng moral dalam kalangan belia bagi mendepani cabaran globalisasi. Kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia turun menjadi pembangkit utama yang membuktikan keupayaan negara memacu kemajuan teknologi. Kepimpinan Baginda membuktikan bahawa sesebuah negara boleh maju ke hadapan dengan teknologi moden tanpa adanya perlu mengorbankan nilai-nilai murni, jati diri budaya dan pegangan agama. Di bawah visi Baginda, negara Brunei Darussalam kini rancak menuju ke arah sebuah negara pintar. Ini memberikan keyakinan kepada generasi muda untuk menerokai bidang baharu. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pentas perayaan di keempat-empat daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, pentas perayaan diserikan dengan persembahan pentas bertemakan Satu Pentas Seribu Kenangan, menerusi pelbagai lagu mencerminkan semangat patriotisme dan perpaduan semua lapisan masyarakat. Persembahan dikelolakan oleh Kencana Laila Entertainment. Di daerah Belait, persembahan pentas malam perayaan Malam Nostalgia Klasik mempersembahkan muzik dan lagu-lagu irama gambus dan 60-an anjuran Majlis Perundingan Kampung Lumut 2. Hadir Tuan Yang Terutama Chen So Chun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat Cina ke negara Brunei Darussalam, dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Malam Musical Volume 7. Acara dianjurkan oleh Melodia Music Entertainment bertujuan menyediakan platform kepada penggiat seni tempatan untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti mereka kepada masyarakat. Di daerah Temburong pula dimeriahkan dengan persembahan pentarama, anjuran Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Kenegaraan dan Kemasyarakatan dengan kerjasama Cawangan Penerangan Daerah Temburong. Bahagian Komunikasi Strategik, hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Orang ramai khusus penduduk di daerah Belait semalam berkesempatan menyaksikan persembahan drone yang diadakan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Persembahan drone tersebut merupakan penghormatan kepada kepimpinan berwawasan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan dedikasi yang tidak berbelah bahagi selama hampir 6 dekad pemerintahan Baginda. Hadir Tuan Yang Terutama Chen So Chun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat Cina ke negara Brunei Darussalam. Imagine Sendirian Berhan secara rasmi memulakan jelajah pertunjukan cahaya drone Imagine dengan pameran sulungnya diadakan di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait. Pertunjukan ini merupakan inisiatif seluruh negara dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat Cina di negara Brunei Darussalam dan Hengyi Industries. Sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja Berjiwa Rakyat yang disanjung tinggi. Warga Otoriti Makanan Brunei Darussalam menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patih.
Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam mengucapkan Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Daulat! Kami dari Brunei Economic Development Board BEDB merapatkan sebuah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Taala melanjutkan usia baginda. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patih. Kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memberikan banyak inspirasi kepada rakyat, antaranya ialah keutamaan yang diberikan kepada agama, pendidikan, kebajikan rakyat dan perpaduan. Agama membentuk masyarakat, antaranya yang berakhlak, amanah dan bertanggungjawab. Pendidikan melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Perkara tersebut disentuh semasa tazkirah bertajuk Berkat Kepimpinan Makmur Negara. Tazkirah Malam Munajat juga menggariskan kepimpinan yang amanah, hubungan erat antara raja dan rakyat serta sokongan rakyat yang berpegang kepada iman, akhlak dan perpaduan akan melahirkan sebuah negara yang aman, makmur dan diberkati Allah Subhanahu wa Taala menepati cita-cita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Malam Munajat disemarakkan oleh para belia masjid senegara, muslimah dan jemaah Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong serta beberapa lagi masjid di seluruh negara. Turut menyertai warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Hal ini mengajar kita bahawa Rombongan pertama kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 6 orang ahli pagi tadi berlepas ke Glasgow bagi menyertai kejohanan Sukan Commonwealth ke-23 yang dijadualkan berlangsung secara rasmi pada 23 Julai hingga 2 Ogos. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Dayang Hajah Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Pada edisi Sukan Commonwealth kali ini, negara Brunei Darussalam menyertai 3 acara sukan iaitu sukan renang, olahraga dan angkat berat. Atlet menang negara bakal memulakan saingan 24 Julai ini di Tollcross International Swimming Centre Glasgow. Tiga pelajar dari negara Brunei Darussalam berjaya menerima anugerah dalam program The 11th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey APTJSO ke-11 yang berlangsung dari 5 hingga 11 Julai 2026 di Pampanga, Republik Filipina. Program dianjurkan oleh The Department of Science and Technology Philippine Science High School System Republik Filipina dengan kerjasama ASEAN Center for the Gifted in Science ACGS dan disokong oleh ASEAN Secretariat. Berteraskan tema Climate Action and Responsible E-Innovation for Sustainability, program tersebut memerlukan para peserta dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai negara ASEAN Plus 3 bagi menyelesaikan tugasan dan cabaran secara kolaboratif. Awang Muhammad Mushrif Safwan alias Omar Abdul Aziz bin Muhammad Mahyudin, pelajar tahun 9 di bawah skim beasiswa menengah ke Sekolah Antarabangsa Brunei ISB, berjaya meraih anugerah perak dan anugerah Best in Wings of Change Challenge. Dayang Iman Zahra binti Haji Edi Sharmin memenangi anugerah perak dan Strongest Advocacy for Climate Action.
Manakala Dayang Nurul Lili Jasmine binti Muhammad Noor dari Sekolah Antarabangsa Jerodong JIS berjaya merangkul anugerah gangsa. Awang Muhammad, Mushrif Safwan Elias, Omar Abdul Aziz dan Dayang Iman Zahra juga memenangi Early Bird Award bagi kategori individu. Program tersebut memberikan peluang kepada para pelajar untuk menyertai pelbagai aktiviti akademik dan interaktif. Penyertaannya diselaraskan oleh Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat Age, Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Penutupan sementara sepenuh jalan susur di Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah bermula pagi tadi. Penutupan dari pukul 10 pagi adalah disebabkan kerja-kerja menaikkan 66 kV kabel drum di Jalan Susur Masuk Jamban Kompleks Jabatan Kerajaan dari Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah hala lapangan terbang antarabangsa Brunei. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Terpas Perumahan Negara Penaga akan dilaksanakan esok. Sebahagian kawasan di Jalan Teripas, Perumahan Negara Penaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Kerja-kerja penyucian tangki air bermula dari pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, kawasan Kampung Seredang, kawasan Sungai Belukon, Kampung Sungai Besar, Kampung Mentiri, Perumahan Negara Mentiri, Kampung Pudang dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah 21 Julai ini. Gangguan disebabkan kerja-kerja penyelidikan paim air di tedahan tangki Mangkubau SR bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Untuk permohonan penghantaran air, hubungi talian Darussalam 123. Majlis Perundingan Kampung Pancur Morai dan Wasan pagi tadi menganjurkan acara walkathon bersempena Hari Keluarga 2026. Acara yang bertujuan untuk memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung itu bermula dan berakhir di Masjid Kampung Pancur Morai. Menyertai acara yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu diadakan sesi senaman pemanas badan. Laluan walkathon sejauh kira-kira 4 km itu melalui kawasan Sekolah Agama Pancur Morai sehingga ke Masjid Jeffrey Bolkiah di Kampung Batong sebelum berpatah balik ke Masjid Kampung Pancur Morai.